Hey guys, hari ni saya nak share pada anda macam mana nak check and settlekan masalah aircon tak sejuk. Pada masa yang sama, temperature pun dia ikut naik sekali. So kalau anda ada kes yang lebih kurang macam ni, first kali kita tengok dulu kipas radiator ni dia jalan ke tak. Nak check kipas ni elok tak elok senang je. Apa-apa pun, kita start dulu kereta. Lepas tu onkan aircon. Okey, macam yang dah tengok, walaupun aircon dah on, fan motor tetap tak pusing. So dekat sini boleh jadi beberapa kemungkinan. Mungkin boleh jadi fan motor tu sendiri yang ada problem, ataupun fuse, ataupun relay, ataupun wiring. So ini kita kena check step by step. First of all, kita tengok dulu api sampai ke tak dekat soket ni. Dekat tengah ni dia boleh picit, lepas tu anda tarik je macam biasa. Okey, untuk test anda perlukan test light. Benda ni dekat DIY pun ada jual. Sebelum pasang, kita uji dulu. Make sure test light ini berfungsi dengan baik. Kalau dia keluar lampu macam ni, kira okey lah. Sekarang, kita kepit dulu dekat kepala negatif. Nampak Dekat soket ni, dua-dua tak ada api. Kita try ambil dari positif pula. Kalau dari positif, yang sebelah atas ada api, manakala yang sebelah bawah kosong. Sepatutnya kiri kanan ni dia kena ada api barulah fan motor tu dia boleh pusing. So bermakna kat sini, fan motor tak rosak. 100% kita tak boleh nak salahkan fan motor. Okay, next kita nak check dia punya fuse. Macam Saga FLX ni, location fuse dia ada dekat tepi sebelah pintu driver side dekat sini. Dekat belakang penutup ni dia dah listkan siap-siap. And apa yang anda kena cari adalah fuse untuk fan motor. Ataupun benda-benda yang lebih kurang macam tu lah. Tapi kat sini saya tak nampak sebarang yang berkaitan dengan fan motor. So apa kata kita try check tengok fuse box yang sebelah depan tu pula. Okay, sebelum kita continue, ini wiper brand MTech. Harga dekat Shopee puluh-puluh ringgit je macam tu. Tapi memang puas hati pakai. Bilah dia ni kalis air tau. Kelebihan dia, walaupun dalam keadaan hujan yang lebat, penglihatan kita tetap clear. Bersih je disapu. Cara nak pasang punyalah senang. Anda angkat dulu lock dia ni ke atas. Lepas tu tarik je macam ni. Kita keluarkan wiper yang lama. Lepas tu kita swap gantikan aja dengan wiper baru brand MTech. And of course lah untuk yang sebelah ni pun anda repeat je step yang sama. Macam Saga FLX ni dia pakai dua saiz. Saiz 17 dengan saiz 22. Okey, siap. Anda tengoklah sendiri, memang bersih. Senyap pun senyap. Untuk daily use memang sesuai. And salah satu kenapa wiper ni dia tak cepat rosak, bilah dia ni diperbuat daripada jenis silikon, bukannya getah. Silikon ni dia tahan sikit lah walaupun kita selalu pakai untuk harian. And walaupun cuaca tak menentu, kejap panas, kejap hujan, senang cerita wiper ni dia sesuai dekat cuaca Malaysia. And siapa-siapa nak wiper MTech ni, nanti link saya letak dekat bawah. Sesuai untuk mostly kereta. Location fuse box yang lagi satu ni, dia duduk bersebelahan dengan bateri. And sekali lagi, anda try cari fuse untuk fan motor. Yang ni, ada pun. Kedudukan dia paling kiri, bawah sekali. So bermakna, inilah fuse untuk fan motor. And fuse ni kita try swap dulu dengan fuse yang lain tengok. Fuse yang ni anda cabut je macam tu. Dia memang agak ketat sikit lah. Lepas tu kita pinjam sekejap fuse yang sebelah. Lepas tu anda test lagi sekali. Kalau okey lah. Tapi kalau tak okey juga, kita kena check dia punya relay tengok. Still tak hidup jugalah. Bermakna bukan fuse. Okey, next kita try check dia punya relay tengok. And untuk info anda, relay kereta ni dia duduk betul-betul dekat bawah tapak fuse box ni dia tersorok sikit. And dekat sini ada beberapa klip. Anda kepak je. Lepas tu kita dah boleh alihkan fuse box ketul ni ke atas sikit macam ni. Okey, dekat bawah ni ada 3 biji relay. Yang ni sebiji. Lepas tu dekat sini ada lagi 2 biji. And dekat tengah ni lah relay untuk fan motor sebenarnya. So ini adalah relay yang lama. Anda cabut je keluar macam tu. Tak ada skru, tak ada apa. Sekarang kita try swap dengan relay yang baru tengok. And relay ni tak mana-mana lah. Dekat tempat saya dalam sebiji ni RM25 je. Okey, lupa saya nak cakap. Sebelum anda tukar relay yang baru, anda tengok dulu pin yang dekat dalam ni. Pastikan dia tak ada kesan terbakar ataupun pin tu dia kembang. Sebab kadang-kadang pin ni dia pandai kembang tau. Yang atas ni saya tunjuk ni perumpamaan lah. Tapi anda tengoklah yang betul-betul tu, yang sebelah dalam tu.
Tapi kalau saya tunjuk yang dalam tu, nanti dia macam, kan dia gelap kan. So, saya takut anda tak nampak. Saya harap anda faham je lah Okey, kadang-kadang dia punya pin ni, dia suka kembang tau. Bila dia kembang, masalah dia tak boleh nak gigit kaki relay tu dengan ketat. Dia tak boleh nak peluk relay tu dengan ketat. Bila ada longgar, ada free play, itu yang dia menyebabkan spark. And relay cepat terbakar. Itu sebab dia. Anda tukarlah 10 biji relay sekalipun, tapi kalau pin tu dia longgar, tetap takkan settle juga masalah. So, kalau anda ada masalah pin kembang, simple je. Anda cungkil je pakai apa-apa screwdriver ataupun test light ke benda yang tajam, rapatkan balik dia punya kaki dia. Lepas tu, tukar relay yang baru. InsyaAllah, settle masalah. Okey, sekarang kita dah tukar relay yang baru. And macam yang anda tengok, dekat soket ni pun dua-dua dah ada api. Tadi yang sebelah ada api, sebelah tak ada api kan. Sekarang kiri kanan dah ada api. And sepatutnya kipas ni dia mesti dah boleh pusing. Settle masalah. So dalam kes ni yang rosaknya adalah relay sahaja dan bukannya fan motor. Alright, so kalau anda ada masalah yang lebih kurang macam ni, anda try check yang murah dululah. Jangan terus tukar dia punya fan motor. Check dulu, ikut step by step. Kadang-kadang mungkin boleh jadi yang murah aja. Contohnya macam kes ni relay kan. So kerosakannya cuma RM25 sahaja. Alright, and macam biasalah kalau anda tengah cari wiper apa yang bagus, tahan lasak, harga pun tak mahal sangat, maybe anda boleh try consider brand MTech ni. Link nanti saya letak dekat bawah lah. Okay, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.